bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Sahabat sejati mengenal pasti tiada realiti dan juga fantasi, merekam semua bukti misteri. Toman 3, jiwa berani, toko Vira bersatu hati, kerjasama diberi dedikasi, mencurahkan bakti untuk Ibu Pertiwi. Kisah bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Toman 3. Patutlah tak ada orang berani datang sini ya Faizal. Aku tengok rumah ni pun dan naik bertengkuk aku. Rumah ni dah tak ada orang tinggal. Tu pasal jadi semak samu dan seram macam ni. Apa-apa hal pun kita kena siasat juga rumah ni. Ada cahaya kat dalam tu. Ada orang ke? Iyalah, ada lembaga manusia kat dalam tu. Sah, kita dah jumpa harimau jadi hantu. Shh, dia ada kat dalam. Ini peluang kita untuk tindak. Mana tak datang lagi ni? Dah berjam aku tunggu kat sini. Naik lenguh dapatnya. Tangkap! Pegang! Apa ni? Apa ni? Ish, diam. Jangan bisinglah. Pak aku. Kevin, kau periksa apa yang dibawa tu? Buku, kaset. Ini buku agama dengan kaset agama ni Faizal. Takkan terlepas daripada aku. Aku rasa ada kemusykilan sikit lah Faizal. Kenapa? Apa pasal pula? Pasal lembaga yang kita tangkap dalam guni ni. Oi, lepaskan aku lah. Apa pasal kau tangkap aku pula ni? Habis tu dalam guni ni siapa? Ya. Apa tu? Bunyi apa tu? Lain macam aja. Jom kita periksa. Wah, banyak takut Kau 2 orang sajalah yang pergi. Biar aku tunggu sini. Woi, keluar kau. Jangan harap nak sembunyikan diri kau dalam rumah ni. Lambat laun aku akan tangkap kau juga. Ya! Cis, kau main pukul curi ya? Pergi jahanam kau. Celaka kau. Kau buru aku sampai sini macam binatang. Jangan harap kau dapat tangkap aku dengan mudah. Kau belum tahu siapa aku. Aku sudah tahu kau siapa. Selagi aku terdaya, aku tidak akan benarkan kau bermaharaja sesuka hati kau. Parat! Engkau belum lihat lagi semuanya, Tuan Inspektor. Aku garanti selepas ini engkau tidak akan berani melihat wajah aku lagi. Rambut engkau! Aku tidak akan gentar sedikit pun. Ya! Jangan terlalu yakin dengan kata-kata kau, Tuan Inspektor. Begitu juga, kau jangan begitu yakin dapat menghapuskan aku. Selagi aku berkuasa dan memiliki kebolehan yang aku ada, tidak mungkin ada siapa dapat menundukkan aku. Ini peluang aku. Ya, aku berkuasa untuk melakukan apa yang aku suka. Ya. Kau ingat kau hebat ya? Aku lagi hebat. Tahu tak apa yang aku boleh buat? Lepaskan tangan aku, kau setan jahanam! Aku takkan takut pada kau. Hanya aku berserah pada Tuhan saja. Lain kali tanya dulu. Sorry pakcik. Patut baju terkena oleh amal apa? Aduh. Berhenti kamu di situ dan jangan bergerak. Kaku kamu seperti air batu dan besi keluli. Kamu nampak apa ni? Aku cucuk kan? Tahulah kau.
Maaf pakcik, kami salah sangka tadi. Pakcik ni siapa? Kamu semua ni mengacau je rancangan aku. Kami dah rancang perangkap ni selama sebulan. Tak tahulah boleh jadi macam ni. Sekarang ni tak tahu macam mana nak tangkap dia. Aku rasa kita masih ada peluang lagi ni. Aku tahu mana dia lagi. Tapi kita kena buat persediaan dululah. Gua tu lah tempat dia bersembunyi. Ayo, dia tak nak takutkah seorang-seorang situ duduk? Mun, kita dah boleh pasang perangkap tu sekarang. Itu Kelvin mana? Pemacam mau pasang. Beratnya kami ni. Alamak, habislah. Ayo, kasih rosak program. Ya. Kelvin! Faizal, mohon sampai hati korang ya. Pergi. Silap engkau juga. Kesianlah kat aku oi. Lain kali, Amanah kasih pegang betul-betul. Ya! Kali ni kau takkan dapat lari lagi, Limau. Kau akan tahu nasib kau dengan buluh ni. Alamak. Ada. Nasib baik aku cepat. Dia memang lemah dengan buluh ah. Yalah. Adoi! Ha? Sarjan, bawa lelaki dalam guni ni ke lokap. Pastikan dia dikawal ketat. Jangan bagi dia lari. Baik, Inspektor. Terima kasih atas bantuan kamu bertiga. Saya amat menghargainya. Begitu juga dengan Tok Dukun. Tanpa keberanian tindakan kamu semua, tak mungkin saya seorang akan berjaya menangkap si durjana ni. Macam-macam orang jadian dalam dunia kan. Lepas ni, apa pula spesies jadian yang belum kita jumpa? Adalah Kelvin. Spesies kau makan macam kau.